Jadi tiap-tiap manusia ni, lebih kurang manusia ni bukan kerana tubuh dia. Buah mana tubuh orang mana sekalipun, dia mesti ada sifat ninja baru dia tentu garanti berjaya, ataupun kita panggil bahagia, ataupun kita panggil untung. Pertama amanu, yang keduanya amilus salihat, yang ketiganya tawasau bil haqqi, keempatnya tawasau bis sabri. Ni 4 sifat. Kalau 4 sifat ni ada, walaupun orang tu Cina ke, walaupun orang tu orang asli ke, walaupun orang tu apa lagi Amerika ke, walaupun orang tu orang Melayu ke, walaupun siapa sekalipun, kalau ada 4 sifat ni, Tuhan kata mu jayalah hidup. Walaupun tidak duduk Mekah, walaupun tidak duduk Kelantan, walaupun duduk Luano sekalipun, kalau 4 sifat ni ada, mu jaya. Kalau tak ada, perkata tu rugi. Walaupun mu anak Tok Said, walaupun mu jaga masjid Mekah sekalipun, kalau 4 sifat ni tak ada, mu rugi.